Nanti tak faham. Okey, titik S terletak pada garis PQ. Titik S terletak pada garis PQ. Okey, dia kata titik W bergerak dengan keadaan jarak nya. Nya, gariskan perkataan nya. Nya tu siapa? Pandai. Okey, nya awak garis kan? Lepas tu tulis atas tu W. Dari titik S sentiasa 1/2 unit. Cari persamaan bagi lokus W. Okey, maknanya W apa? Nak tulis apa tu? W? Kita nak tulis permulaan kita nak cerita. W apa? Awak baca tadi jeng kan, nak tulis apa? Okey, kawan awak tulis apa? Awak tak tulis. Orang di sana nak tulis apa tu? Nak tulis apa? Muhammad Kelvin. Kelvin ada di Kelvin ke? Tak tahulah tu. Nak tulis apa? Nak tulis apa? Nak tulis apa ni? Starting ni nak tulis apa? Tulis formula ni. Tak formula lokus. Bukan, sebelum kita tulis tu. Kita tulis apa dulu? Daripada maklumat tadi, titik W bergerak dengan keadaan jarak nya. Okey, saya kata nya tu awak kena garis. Nya tu apa? Nya tu W. So W dari titik S. Tak tulis apa? W? Ya, itu W dari S. Sekarang ni saya nak tulis, kita nak tulis ni. W apa? Jadi takkan W sama ni kan? W sama dengan apa? W? W? Ya, memang dari S. Jadi W apa? S lah, bukan X. W S. Ya ke? Jangan nangis. Okey, W S sama dengan 2/1/2. Okey, 2/1/2. 2/1/2 ni sama dengan berapa? 5/2. Kan kita tukar kepada nombor pecahan tak wajar lah kan? Pecahan tak wajar. Okey, WS sama dengan 5/2. Okey. So sekarang ni kita macam saya cakap tadi, kita mesti gunakan rumus seperti mana dalam rumus. Okey, dalam rumus dia bagi yang ni, betul tak? X tolak X1 kuasa 2 tambah Y tolak Y1 kuasa 2. Betul? Ini untuk rumus jarak. Dia bagi ke rumus ni? Ya ke? Tak ada. Itu adalah dalam matematik. Dalam matematik dia ada bagi. Dalam MAT dia tak bagi. Tapi awak semua pandai matematik kan? So awak kena tulis dalam bentuk begini. Faham? Okey, jadi macam nak tulis? Tulis lah. Okey, so apa nama? Punca kuasa X tolak. Okey, apa dia dekat titik X ni? 5. So X tolak 5 kuasa 2 tambah apa? Cakap. Y tolak K. X 1. Ya Allah, tiba-tiba K terkejut aku. Y tolak 1 kuasa 2 sama dengan 5/2. Kena tulis macam tu, seperti mana rumus. Boleh? Okey. Yang pertama awak tulis macam tu, lepas tu barulah awak boleh bawa ke atas, betul tak? Yang dua ni boleh bawa ke atas. Kan? Okey, so bawa ke atas jadi 2. Ataupun saya tengok macam ni. Okey, tak payah. Tak payah bawa ke atas pun tak apa. Kita tengok sini je. Okey, oleh kerana sini ada punca kuasa. Macam mana kita nak hilangkan punca kuasa? Punca kuasa sebelah? Indah. Kena kuasa 2. Ini 2 ni kita kuasa 2. So bila kuasa 2 hilanglah kuasa 2 dia. Punca kuasa dia. So kita pun kembangkan. Okey, X kuasa 2 tolak 10X. Hari ni saya tak nak ajar cara cepat ni. Biarlah awak dah pandai sendiri kan. Maksud saya belajarlah dengan cikgu macam mana. Okey, saya terus je. Tambah 25
tambah Y kuasa 2 tolak 2Y tambah 1. Sama dengan, okey, 5 kuasa 2. Pilih. 25/4. 25. 2 kuasa 2. 4. Lepas tu barulah awak boleh darab. Macam tu. 4 darab X kuasa 2. 4X kuasa 2. Tolak 4 darab 10. 40 X. Tambah, ambil yang ni dulu. 4Y kuasa 2. Tolak 2 darab 4. 8Y. 25 tambah 1. 26. Jangan lupa darab dengan 4. 25 darab 26 darab 4. 104. 104. Yang ni tinggal 25 kan? Bawa ke kiri jadi apa? Tolak 25 sama dengan kosong. Boleh tinggal macam tu je? Kenapa tak boleh? Sebab belum comel. Sebab belum comel. Sabar. Okey, so 4X kuasa 2. Nak Y dulu ke nak ni dulu? Layan. Okey, tambah 4Y kuasa 2. Tolak 40X. Tolak 8Y. 104 tolak 25 berapa? Tak dengar? 79 tambah 79 sama dengan kosong. Boleh kecilkan tak? Tak boleh. Boleh ke boleh? Tak boleh. Ni macam boleh bagi 4 bagi 4. Macam boleh bagi 4. 5 kat sini. Tak boleh. 79 tak boleh bagi 4. Kan. Biar je. Itulah jawapan ni. Boleh? Dan kita dah siap. Dah siap soalan A. Soalan B.